Okey, Assalamualaikum guys. Kita baru saja terima panggilan khidmat khas ular. Dikatakan pengadu dia dah cekup ular tu dengan baldi. Kalau dah cekup dengan baldi tu mungkin kecil lah kot ularnya. Jadi tak apa, apa pun jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Assalamualaikum. Besar kecil? Kecil je. Saya masuk pakai boot Sempat lah. Tapi dia slow sangat tadi. Slow. Ular apa tu? Warna hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Tedung. Kedung eh? Oh. Kecil tu. Ni kedung. Oh. Tapi lain macam. Dia kuning bawah tu. Ish, lain ni. Okey. Bukan tedung. Ish, baru ni. Dia baru. Nak kena Google ni. Ambil gambar. Oh, pattern. Ish, tak pernah lagi kita. Tedung biasa laju. Ni. Dia laju dia slow. Dia slow kan? Ekor pun lain. Tu tengok bawah dia tu. Dia bukan benda ni. Kepala macam kepala dua ni. Ekor handal Macam tak ada mata pun ada. macam tedung tubuh dia. Dia macam tak nampak. Dia tak nampak. Dia punya ni macam ular air. Tapi warna hitam. Masuk. Tadi dia tak tutup. Dia masuk. Slow je masuk. Tapi dia licin kan, dia laju. Dia licin. Licin tu. Ada kecil je. Cuba korang komen ni ular apa. Cuba komen. Slow je. Ni saya minta izin buat video YouTube TikTok boleh bang? Buat je. Itulah saya buat tu lah. First time ni nampak ni. Mula kucing saya tak kucing kat luar. Mula bunyi kadang-kadang apa kan orang gaduh. Itu yang dia nampak tu. Kucing je. Kasi petik kucing je. Dia akan nampak dulu. Dah. Selesai. Terima kasih. Okey. Okey. Terima kasih banyak. Okey, sama. Tu dah tadi. Kita dah pun selesai tangkap ular.
Nampak? Dia warna hitam. Bawah dia ada garis-garis putih. Lepas tu hujung ekor dia tu ada macam tumpuk orange sikit. Hujung. So kita dah tengok tadi, kita dah search. Berkemungkinan besar ni adalah ular pelangi. Ular pelangi. Ular pelangi ni ikutkan data tu tidak berbisa lah. Dia macam ular air je kalau kita tengok yang tadi. Ular air pun lebih kurang macam ni juga bentuk dia. Tapi biasanya bukan hitam lah, biasanya hijau coklat macam tu. Tapi yang ini yang hitam. Kita ingat kan tedung tadi kan. Tapi bukan. Pun alhamdulillah selesai lah. Orang tu pun buat tindakan yang bijak lah. Dia tengok ular tu slow je kan. Dia sekut siap-siap dengan baldi. So kita tak payah nak cari-cari lah ular tu kejap lagi. Selalu macam tu. Bila dah buat aduan, dia hilang. Dia tinggalkan ular tu, dia hilang. So bila kita tengok, tanya ular tu kat mana? Kat dalam rumah. Kat mana? Dah tak tahu kat mana. So kita kena geledah satu rumah pula nak mencari. Kemudian alhamdulillah selesai, ular berjaya ditangkap. Nanti kita akan lepaskan kat habitat asal dia semula. Kadang ada orang tanya kan, bomba ni buat apa je kat balai kan? Goyang kaki je ke? Tidur je ke? Kan? Ada juga orang tanya saya macam tu. Tu sebab saya buat video. So ada untuk orang luar tengok kan, apa tugas kita, apa yang kita buat. Kita bukan sahaja tangkap binatang berbisa, kita bukan sahaja padamkan api. Kita banyak khidmat khas yang kita buat. Kucing, musang biawak, apa-apa sahaja ancaman, apa-apa sahaja. Banyak job scope kita sebenarnya. Termasuk juga dengan ceramah kebakaran, inspection, banyaklah yang kita buat. So kalau saya nak sebut satu-satu banyak sangat lah kan. Jadi so menjawab kepada yang tanya, bomba ni buat apa je kat balai? Tidur je ke? Goyang kaki je ke? So soalan ini awak bolehlah forward video ni kepada mereka yang tanya macam tu. Mungkin pengetahuan mereka cetek sikit. So hantar je video ni. Boleh tengok juga Facebook kita. Kita sebulan kita sarjana, sebulan kita anggaran dalam 60 kes ya. So kalau kita rata kan, lebih kurang satu hari 2 kes. Jadi so sebelum kita buat tanggapan yang sesuatu yang mungkin boleh menggores hati orang tu, kita tengok balik lah kan. Kita selidik dulu. Kalau tak perlu cakap, tak payah cakap. Kurang sikit kan. So apa pun alhamdulillah. Terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Tengok lagi video kita yang lain. Banyak lagi kita akan post video. Teruskan support kita. Kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.